kenapa buah tin kering bila korang buka dalam dia penuh biji kecil macam ni. Ramai ingat rosak, padahal itu sebenarnya bahagian yang paling unik. Sebab tu tekstur dia lain dan orang yang suka memang akan repeat. Buah tin ni sebenarnya bukan macam buah biasa. Apa yang korang nampak biji ni adalah sebahagian daripada tekstur dalam dia. Sebab tu bila jadi dried fit macam ni, tekstur dia jadi lembut di bahagian luar dan halus di bahagian dalam. Gabungan ni yang buat dia lain daripada buah kering yang lain. Tak sekadar manis, tapi ada rasa berisi bila gigit. Itu yang buat orang rasa puas bila makan. Masalahnya snack biasa, cepat muak, cepat jemu. Kadang makan banyak pun rasa tak puas. Buah tin kering ni sesuai untuk snack santai, makan sikit-sikit, hidang bila ada tetamu. Sebab dia nampak simple, tapi rasa dia best. Kalau korang nak cuba snack yang lain daripada biasa, boleh start dengan buah tin ni. Try pack kecil dulu, klik di shop kami.